Ramai juga ya peminat akak kat TikTok ni. Adakah akak terlalu cantik? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sabuk leh. Aduh, sakit pinggang. Hai abang, dah malam baru balik ke? Awak ni dah kenapa lawak-lawak pakai? Selalunya selekeh je. Saya nak buat konten abang ni pun. Bini lawa salah, buruk salah. Ish lah. Orang baru nak buat tutorial makeup, disuruhnya goreng pisang pula. Okey, malam ni akak ajar goreng pisang. Mula-mula masuk tepung beras. Lepas tu, bubuh 2 sudu tepung gandum. Lepas tu, cubit sikit garam. Bubuhlah air, agak-agak je, bagi likat-likat sikit. Lepas tu, pecah telur. Ada orang tak suka letak telur, hanyir katanya. Banyaklah kau punya hanyir. Nak kasih kuning-kuning tu, kita berwarna. Sikit je tau, jangan banyak sangat. Lepas tu, masukkanlah pisang dalam bancuhan tadi. Kulit ni kupas dululah. Kan ada lah yang komen akak masuk pisang tak kupas kulit. Akak tahulah. Alamak, habis comot dah tudung mama. Tak pasal-pasal. Lepas tu apa lagi? Gorenglah dalam minyak panas. Takkan menggoreng pun akak nak kena ajar juga kot. Abang, ni dah siap dah pisang goreng. Awak ni goreng pisang ke berendam dalam tepung pisang? Ni semua demi sorga lah bang oi.